Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kami kumpulan sejarah dari kelas 5 Goldi. Hari ini kami akan menerangkan tentang asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal daripada keluarga bahasa Australasia yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Melayu sejak zaman dahulu. Bahasa Melayu ini berkembang di kawasan seperti Tanah Melayu, Borneo dan Sultan. Pada waktu itu, bahasa ini digunakan oleh masyarakat tempatan untuk berkomunikasi. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu menjadi bahasa yang penting dalam bidang perniagaan. Ramai orang luar menggunakan bahasa Melayu untuk berurus niaga. Bahasa Melayu juga berkembang melalui beberapa proses iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Kesimpulannya, bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang dan menjadi bahasa yang penting kepada kehidupan masyarakat hingga ke hari ini. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.